Okey, dapat dilihat tembok besar di hadapan. 到这年就没有到天津有范围了，到千岛湖了，蛮有意义的。再往前走就海南岛了。小孩说太远别去。 Tengok semula. Are you Great Wall of China? Eric, 哎， who actually built the temple besar? 西皇帝。 Xi Huangdi. I know the workers. Who are the workers? No. It's workers means the local people. Local people. Yeah, no salary, just a punishment them. Yeah, somebody died, drop to the hole. When they are doing wrong and Yeah, you know the Xihongdi violence. no, Xiu Huang. Yeah, kilo people just like a kilo was more than 8. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Mat Jepun Channel. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Semoga sihat sejahtera di mana juga anda berada. Paparan kali ini saya akan membawa rakan-rakan untuk melihat tempat pertandingan inovasi sains yang diadakan di Beijing. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share serta memberi komen-komen jika ada perkara-perkara yang ingin disampaikan. Kepada yang telah subscribe, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Semoga paparan yang disampaikan ini memberi manfaat kepada semua. Baiklah rakan-rakan sekalian, tempat yang kita nak pergi nanti ialah Universiti Akademi China ataupun Akademi Sains China yang terdapat berhampiran dengan Beijing ini. Universitinya sangat indah, menarik. Jadi sebelum kami sampai keluar dari hotel, kami singgah dahulu untuk makan di R&R yang terdapat berhampiran dengan universiti ini, di mana di tempat tersebut merupakan tempat yang menyediakan makanan halal kepada pengunjung. Jadi salah satu kedainya itu juga orang yang berhampiran dengan Pakistan sebelah sana. Walaupun dia adalah rakyat negara China, tetapi segi kaumnya ataupun budayanya adalah berbeza dengan masyarakat di Beijing ini. Mereka adalah pendatang ke Beijing untuk mencari rezeki. Jadi kita saksikan inilah kedainya yang tempat kami singgah untuk menjamu selera. Sebelum kami melanjutkan perjalanan menuju ke University of China Academy Sciences yang terdapat di Beijing ini. Jadi persiapan yang telah dilakukan universiti ini sangat meriah. Persiapannya untuk menyambut tetamu dari seluruh negara ataupun seluruh dunia ini. Banyak negara luar yang bertanding dalam pertandingan kali ini. Jadi persiapan mereka agak baik untuk menyambut kedatangan pelawat-pelawat dari luar negara. Jadi kami berlegar-legar dahulu di kawasan luar kampus universiti ini untuk melihat persiapannya sambil bergambar. Sebelum kami masuk ke dewan ataupun bangunan yang disediakan khusus untuk pertandingan ini. Sebenarnya banyak kategori yang dipertandingkan untuk
kejohanan kali ini. Ada berbagai-bagai kategori menengah rendah, untuk luar, peserta-peserta luar, peringkat menengah, peringkat universiti, dan bidang-bidangnya pun berbeza. Jadi kami yang mewakili Malaysia membawa satu produk inovasi, yang dipertandingkan di dalam universiti ini, dan kategorinya pun adalah berbeza dengan orang lain ataupun kumpulan-kumpulan yang lain. Jadi inilah suasana semasa pertandingan itu dijalankan. Ada banyak yang boleh saya sampaikan di sini ialah tentang semangat anak-anak muda di China ni. Oleh kerana banyak penyertaan dari China, saya melihat bahawa anak-anak muda di peringkat rendah lagi dah berkecimpung dalam dunia inovasi ni, dan mereka dapat menghasilkan produk-produk yang sangat menarik bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Begitu juga di peringkat antarabangsa, banyak juga pasukan-pasukan luar yang bertanding, yang dapat memaparkan produk-produk yang baik dalam bidang sains ini untuk diketengahkan. Dipendekkan cerita, dalam pertandingan ini apabila pihak hakim telah membuat penilaian, banyak juru gambar ataupun reporter yang datang ke booth ataupun tempat kami untuk menemu bual atau menemu ramah pembentang-pembentang dari negara kita. Jadi saya begitu kagum melihat peserta ataupun pasukan kita memberi hujah-hujah berkaitan dengan produk yang disampaikan. Jadi kita belum tahu lagi adakah pasukan kita akan berjaya atau tidak, kerana ini adalah penilaian akhir yang dilakukan oleh pihak hakim. Kita tunggu besok untuk mendapat keputusannya. Walau bagaimanapun, apa yang saya perhatikan ialah begitu ramai wartawan-wartawan yang menemu bual anak-anak sekolah ini. Saya merasakan ada sesuatu yang mungkin akan dinobatkan pada hari besok. Walau bagaimanapun saya tidak berani untuk mengatakan apa-apa, kerana kita belum pasti keputusannya bagaimana. Tapi cuma sambutan ataupun minat wartawan ini terhadap produk yang kita paparkan itu sangat memberangsangkan, kerana ramai yang bertanya, pihak daripada pensyarah-pensyarah, ibu bapa, pelawak-pelawak yang berkunjung, begitu juga dengan peserta-peserta pertandingan beria untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan produk ini, iaitu penapis untuk menapis kotoran ataupun minyak, supaya minyak tidak disebarkan ke alam sekitar ataupun ke perairan negara. Utamanya digunakan di kedai-kedai makan, di mana minyak ini dapat diserap dahulu sebelum airnya dialirkan ke parit ataupun ke sungai ataupun ke laut. Inilah produk water filter ini yang menarik minat mereka, kerana di seluruh dunia water filter ini boleh digunakan untuk mengurangkan pencemaran. Sebab itulah mereka begitu tertarik dengan produk kita ini. Dan kita saksikan apakah keputusannya pada hari besok. Berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.